Assalamualaikum. Video ini khas ditujukan kepada pemimpin tertinggi, yang mana kami nak tahu pemimpin kami ini beragama Islam. Apakah bila kita memimpin negara ini ataupun negeri ini dengan membenarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, akhirnya kita mendapat kasih sayang dengan Allah SWT di akhirat besok? Demi kerana kita ni nak mencari keuntungan, kita sanggup bela pemimpin-pemimpin yang ada, yang mana di kalangan kafir harbi seperti DAP itu, yang memperjuangkan, membenarkan, memohon perkara-perkara yang diharam seperti arak, judi dan sebagainya berada di dalam tanah air kita, ibaratnya berada di dalam rumah kita, sedangkan kita tahu Allah mengharamkan perkara-perkara begini berlaku. Tapi disebabkan kita ni nakkan glamour atas dunia ni, akhirnya kita membenarkan perkara-perkara macam ni diadakan negara kita. Jadi kami risau, seolah-olahnya kita ni tak tahu yang mana bala akan menimpa pemimpin-pemimpin kita di akhirat besok. Pemimpin kami ni kami sayang bukan apa, di atas dunia ni begitu disanjung tinggi, akhirnya di akhirat besok berada dalam keadaan yang lebih hina lagi daripada orang miskin di sana. Inilah yang kita takut. Sedangkan kita tahu di alam barzah lebih lama lagi hidup di bumi. Kalau tak percaya, cuba cek Nabi Adam, sampai sekarang dua alam barzah selagi belum kiamat. Jadi kami nak tanyalah pemimpin-pemimpin kita, adakah kita tak fikir perkara ini akan menyebabkan pemimpin kesayangan kami menjawab di akhirat besok, yang mana ini semua sama ada akan disayangi Allah ke ataupun akan mendapat bala yang selama-lamanya. Begitu juga ahli politik kami membenarkan perkara-perkara macam ni, sedangkan mereka selama ni menunjuk yang kononnya mereka ni begitu mahir tentang agama Islam, memperjuangkan agama Islam, sampai dalam parlimen menggunakan ayat-ayat Quran kononnya menunjukkan di Islam, tunjuk gambar pergi masjid dan sebagainya. Tapi hakikatnya perkara yang diharamkan dibenarkan dalam negara.